Okay, so kita nak pasang collar dekat badan ni. Okay, macam biasalah kita kena dapatkan dulu dia punya tengah dia ni kan. Okay, so kita dah dapatkan macam tu. Okay, buka jarum ni. Okay, kita selalu jadi confused kan, yang mana nak jahit dari dalam ke luar ke. Okay, so sekarang ni kita kena acu dia. Dia akan duduk macam tu tau. So bila dia duduk macam tu, maksud dia kita kena jahit dari dalam. Okay, so yang pertama sekali samakanlah. Ni samakan dia punya belakang ni. Okay, so kemudian kita siapkan dulu hujung ni. Kita nak mula hujung ni, tapi kita siapkan dulu hujung sini. So ni memang cara Awi suka macam ni supaya dia lebih mudah. Okay, so letak dekat hujung macam ni. Letak dekat hujung macam tu, pastikan dia sama lagu tu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So kita letak macam ni, tapi kita bukan nak tindih yang ni. Kita nak jahit tepi dia saja. Tepi dia, betul-betul tepi dia. Okay, betul-betul tepi dia tu. Okay, so kita jahit Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah. So yang ni, wih, okay. Lepas tu kita boleh check tau. Bila kita dah sudah, so kita check. Nampak tak? So dia sama okey kan? Sama kan? Okay, so dah sama, kita baru boleh mula. So kita mulalah belah sini. Belah sini pun sama juga. So kita letak dia bagi rapat dekat ujung tu. Okay, kalau kita tengok basi alamak besar sikit, buang lah. So kita letak dia sama dekat hujung tu. Okay, so baru kita jahit. Pastikan tak tertindih lah. Okay, lepas tu kita tengok okey dah ni, ngam kan. Okay, so kita jahit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cek je pelan-pelan, insya-Allah. Bila kita ukur betul, so dia akan mudah. Dia mesti sama. Okey. So buka jarum yang tadi, tengah tadi tu. Sama elok je. Okey. Nampak dah tu dia renggang. So rasakan. Okey. Kita check lah, tengok kut-kut ada yang apa, tertindih. So dia tak ada tertindih apa dah ni. Okey. Lepas tu baru kita yang ni tak payahlah sebab kan dia tebal tu.
Okay. Kita buat sampai habis. Pastikanlah ni dekat bawah tu kan. Peganglah elok-elok. Takut. Takut tergunting. Nangis tak berlagu. Dia yang paling dekat hujung ni, yang paling orang panggil, memang kena snip dia sebab dia melengkung. Kalau kita tak snip dia, memang nanti dia macam ada something wrong, yang jadi tak sedap. Okey, baik, sudah siap dah ni. Sekarang ni kita nak tindih dia daripada luar. Okey, so kita tengok kod mana kita paling selesa. Sama ada kita nak kod sini ataupun kod sini. Okey. Dan masa kita nak cantum ni, pastikan kita cantum, kita bukan mula dekat sini. Sebab bila kita mula kat sini, nanti dia jadi buruk. Sebab benang yang kita dok matikan kan. Okey. Ni kita letak dia cantik-cantik macam tu. Masuk bawah ni. So kita masukkan dalam ni. Okey. So kita tengok Okey, yang ni biar dulu kat dia macam tu. Ni masukkan dalam ni. Okey. So kita mula dekat bahu. Yang ni jangan. Yang ni kita dah ratakan dia cantik-cantik dah, biar. Lepas tu kita mulakan dekat bahu ni. Mula dekat bahu. Tak payah tarik kan cikgu? Tak payah tarik yang bawah ni. Yang bawah ni? Tak payah nampak kesan benang bawah. Jangan bagi nampak kesan tu. Okey. Lepas tu masukkanlah. Ni, yang ni masukkan. Masukkan ni. Okey. So jom jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapak ni dia jadi macam mana? Penanda. Penanda lah. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Okey. So kita jahit sikit. Yang dekat sini ni kita siap-siap macam ni. Siap-siap. Okey. Tolak. Bagi dia rata. Okey. So kat situ lah. So yang ni kita macam pegang lah. Okey. Tapi tak payah risau pun. Kalau kata kita dah kira apa semua okey, so dia okey je. Tujuan kita buat macam tu sebab kita nak pastikan dekat depan leher ni dia tak ada redut. Nah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. So ini kita cubalah tolak bagi dia kemas. Okey. Sama kat situ. Ujung ni dah dekat ni, kita kayuhkan tangan. Sebab kita tak mau dia terlajak. Ni dekat, lagilah dekat bucu-bucu ni kan. Okay. Lepas tu dah sampai dekat yang agak straight ni, barulah kita jalan. Sebelumnya kita kena bagi yang ni, hujung ni dia sama dengan paras tapak tu. So barulah kita punya mata jahitan tu dia sama je. Okay, sikit lagi.
Pasti rasa resah gelisah jalan dengan tangan. Okey. Lepas tu kita corner. So dia depan tu dia taklah, dia sekali lalu je kan. Macam tu lah. So yang ni yang last nak sampai dekat penghujung. So kalau kita jaga daripada awal, so tak ada lah kedut kat sini. Ceritanya. Tak payah reverse. Tak payah, kita lacak lah. Sebab bila pemati tu dia tebal. Dia tebal satu. Tapi kalau kita tak masuk kat dalam mata jahitan balik, so dia nampak buruk no. Gitu. Okay, so kita nak tengok hasil dia. Boleh lah kan, walaupun tak macam leher Pak Menteri. Cara kita newbie ni. Okay. Tegak elok dah tu. Okay nah. Okay, baik. So selamat mencuba. Okay. Dah.